sebenarnya bukan orang seni saja. Untuk menjadi manusia yang baik, kita perlu ada pelajaran ilmu. Kena ada. Kalau tidak pun, kenapalah diturunkan Al-Quran, kan? Al-Quran diturunkan untuk membimbing kita kehidupan kita, kan? Itu adalah ilmu, kan? Kalau tidak, Allah pun tak turunkan. Dia kata tak payahlah, baca je lah apa-apa majalah ke, tengok je lah podcast ke apa semua. Dah cukup. Bang, saja saya nak overtake ni. Abang pernah diangkat sebagai pelakon pembantu terbaik untuk anugerah Tribute P. Ramlee 2015. Kisahnya. Cerita sikit bang tentang itu. Itulah, lepas tu lama tak dapat anugerah. Saya pernah dapat anugerah bang. Bukan senang ni. Macam best cerita tu, tapi sebenarnya sedih kan. Anugerah Tribute P. Ramlee ni. Tu dulu. Masa tu saya buat cerita. Okey, tajuk pun dah lupa dah. Ni bukan Saloma ni? Bukan Saloma. Saloma Tribute. Saloma itu, Tribute tu Saloma. Itu nanti kita cerita pasal tu bang ini saya dah lupa, tapi pengarah dia Ismail Yusof. Antara pelakonnya Fatimah Abu Bakar. Oh, dahsyat. Cikgu lah. Cikgu kami tu. Ya, betul, cikgu saya juga. Abang Zaidi Omar. Hebat. Zarin Min, saya ingat lagi. Cerita pasal keluarga. Dan saya suka cerita tu, pasal cerita tu dekat dengan diri saya. Cerita pasal orang tua yang dah pencen, kemudian dia pilih nak duduk di kampung. Lepas tu dia tiba macam buang terbiat, dia tiba romantik gila. Sampai jadi buang mulut. Kenapa mak kau berpegang-pegang tangan, peluk dengan bapak kau sini sana? Sudah. Rupa anak dia tak tahu. Mak dia nanti akan meninggal. Bapak dia dah tahu. Tapi bapak dia tak cerita kat anak-anak dia. Bapak dia layankan anak dia marah cakap bapak dia buat benda ni lah, sumbang memalukan. Dan kan dia